Terakhir dan salam pada follower, Syamila Hari bersama tim dapat menyiapkan lagi satu kenderaan, iaitu daripada Ford Ranger T7. So anda boleh tengok kat sini T7. So, Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. So dalam keadaan standard lagi. So dia hasilnya menjadi F150 2022. So macam biasa lah, anda boleh tengok kat sini Bosyam akan tukar bonet depan. Tapi bonet dia bukan macam ni lah, dia custom bonet ni jadi Shelby. Bonet dia rata dan ada skop kecil je. Okay, so dia ada grill, ada bumper, lampu depan, white body depan. Okay, lepas tu dia masuk white body belakang dan lampu belakang dan bonet belakang cover. Itulah hasilnya jadi F150 2022. So apabila dah jadi F150, tak semestinya sudah sampai ke di situ saja. So dia akan tambah aksesori untuk menambahkan aura dia seperti sport rim. Anda boleh tengok kat sini 20 inci 12jj tayar saiz 35 daripada AMP Hard Rock. Dan dia akan tambah lift up 3 inci daripada Red Spring. Anda boleh tengok kat bawah tu. Dan dia tambah side step, dan tambah door panel, side mirror. Side mirror. So bahagian belakang kita tengok dia punya top cover ni still pakai yang lama. Kita customkan dia. Dan bumper belakang. Dan exhaust double pipe. So color kereta ni pun kita tukar kepada putih menjadi color green, special effect color. Dan stripe stiker sebab dia suka apa ni, rimau. Dan stripe depan Shelby pun kita main color hitam gold. So hasilnya dia jadi beginilah. So pada korang yang kat luar sana yang suka nak nak makeover truck ataupun kereta anda untuk jadi macam aura kereta ni, boleh datang ke Exclusion Body Kit. Tapi untuk mendapat, sebenarnya Bosyam ada surprise untuk customer. Tengok customer tengok ada aura ke tak ada aura. Stay tune. So sekarang ni kita dengan abang ni. Apa nama abang? Abang Jas. Abang Jas. Abang Jas. Kami daripada Johor. Johor bang Johor Selatan. So JB style. JB style. So sekarang ni abang setelah dia betapa kereta ni kat dalam Bulan setengah. Bulan setengah bang Rindu betul. Nak cantik macam pasal ni, dia sabar bang Sabar. Tapi abang ni sabar, steady je kan. So sekarang ni kita nak tengok kereta abang kat dalam ni. Tengok aura dia. Aduh pula aura. Aduh. Aku tak sabar ni. Tak sabar bro. Sabar ni. Sebulan setengah. Coba. Aduh. You're looking for love and I'm looking for the love. Baby, you can handle all these sauce. And if you ready, son, then go on with the rap. Go on with the knees, baby, shake it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Take it to the, take it to the, take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Damn, baby, all I need is a little bit of this, a little bit of that. Get it crackin' in the club when you hear the shit. Premium colour dia Sam. Waduh, tinggi Sam So naik 2 inci je. 2 inci je. Ayah tu dia naikkan sikit. Ni Amal ni, GDT ni. Ni GDT, Johor Selatan, Harimau Selatan. Amat. Air tak Sam. Air Sam. Okay, main dengan lain dulu. Tak nak pandang ni. Okay. Jangan pandang. Okay. Stripe stripe gold
Kita bagian Ya, baik. lampu. Saya ni. Ui, Sam. Aisyah. Kalau dibayangkan lain benda lain Ha. daripada ni kan. Bayangan sebab maybe dia punya colour lah yang pasal selalu nampak merah hitam kan. Pak jangan sedih bang. Sedih lah aku pula. Daripada putih ni macam ni. Kita ni banyak kenangan bang eh. Ha, kadang-kadang Sam. Kita EPF ni. EPF. Nama lain mesti EPF. Ha. Faham dia tak? Ha. Kebetulan dan mesti tak. Oh. Enzo. Enzo boleh tinggal. Baik. Dan sikit. Lanon board Ini lanon board. Colour ni, colour Raptor ni cantik Ada raptor. Tengok bang. Baik ya, baik ya. Siapa-siapa yang umur macam saya ni, dah klasik ni, ni lah dia. Muda-muda tak dapat, dah tua-tua baru dapat. Siapa yang ada yang lama punya, ni lah Abang Sam. Sam body kit. Terbaik. Okey lah, sip. Nak maintain colour raptor kan. Ya, Jun lah ni maintain sama tepi ni. Apa-apa pun pancarkan bersama Sam body kit. Terbaik.